Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sangat bertuah kerana dapat menemu buat PKM dan PKP Sekolah Kebangsaan Murid SK Grace Pancur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan gangguan seksual di kawasan sekolah? Terima kasih wartawan cilik saudari Iris. Gangguan seksual sebenarnya ialah sebarang perlakuan, iaitu perbuatan, sama ada kata-kata, pertuturan yang diucapkan, juga sebarang isyarat atau tindakan yang berunsur seksual, di mana perlakuan tersebut tidak diingini sehingga menyebabkan seseorang berasa tidak selesa, takut atau terancam dengan perlakuan ataupun pertuturan tersebut. Soalan yang kedua pula ditujukan kepada Tuan PKP. Adakah dua contoh gangguan seksual yang berlaku di dalam kalangan murid? Terima kasih kepada adik wartawan cilik kita, saudari Iris. Dia macam ni. Contoh gangguan seksual yang boleh berlaku dalam kalangan murid, dia ada berbagai jenis. Ada di antaranya ialah melalui tulisan, iaitu menulis mesej ataupun menulis di kertas dan sebagainya, mesej yang tertentu yang tidak sopan, ya. Dan yang keduanya ialah dengan body language kita. Body language kita, contohnya kita mendekatkan diri dengan jantina yang berlainan, dengan melakukan sesuatu yang boleh menarik perhatian. Okey, contohnya perlakuan lucah, okey, menyentuh tubuh tanpa kebenaran, okey, menunjukkan gambar ataupun video yang tidak sopan lah, ya, yang boleh menarik perhatian golongan yang berlainan jantina tu untuk menarik perhatian mereka, untuk menyertai apa-apa sahaja yang jenis perlakuan yang mengganggu dia punya perhatian dia. Okey. Kita kembali pula kepada PKM. Soalan seterusnya, PKM, mengapakah gangguan seksual tidak boleh dianggap sebagai satu gurauan? Hal sebegini bukan boleh dibuat main-main dan dibuat gurauan, kerana kesannya menyebabkan mangsa rasa malu, menjadi takut, berada dalam keadaan tertekan, dan akan menyebabkan kehidupan seharian mereka akan terganggu dari segi emosi, menyebabkan mereka rasa malu dan mengacau banyak aspek dalam kehidupan mereka. Pada pendapat Tuan PKP pula, apakah kesan gangguan seksual terhadap emosi dan pembelajaran murid? Okey, terima kasih saudari. Baik, kesan yang boleh mengganggu emosi dan pembelajaran mangsa boleh rasa tertekan, sedih, takut, hilang keyakinan diri, ingin selalu berada keseorangan. Jadi tidak mahu bersosial dengan rakan ataupun tidak mahu melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti sihat, mengasingkan diri. Jadi secara tak langsung memberi kesan negatif kepada aspek pembelajaran. Contohnya, sekiranya dalam kelas guru bertanyakan soalan, pemikiran dia sudah melayang-layang kerana dia sudah hilang keyakinan diri. Jadi soalan itu tidak dapat dijawab, maka memberi kesan bila tiada pemarkahan, ada impak negatif di situ, jadi murid tersebut makin rasa tertekan, ya. Jadi sebab itu rasanya benda ni boleh mengganggulah fikiran mangsa yang terlibat
dan tidak boleh menjadi normalisasi dalam kalangan murid-murid. Ya. 3. Kembali pula kepada soalan untuk Tuan PKM. Mengapakah saksi kejadian gangguan seksual perlu melaporkan kejadian tersebut? Soalan yang bagus, kawan cilik. Sebenarnya bila kejadian ini berlaku kepada diri seseorang, jangan segan, jangan takut, jangan ada perasaan untuk menyembunyikan perlakuan tersebut. Maka oleh itu sila beritahu dengan seberapa segera pada ibu bapa, penjaga kita di rumah, guru-guru di sekolah, guru bimbingan dan kaunseling yang sedia untuk mendengar sebarang permasalahan daripada mangsa. Dan kejadian ini tak wajar sama sekali disorok, khawatir perlakuan tersebut akan menjadi parah dan akan menyebabkan masa depan mangsa gelap dan akan mengganggu segala aspek dalam kehidupan mangsa tersebut. Itu ya, Tuan PKM. Pada pendapat Puan Debbie pula, siapakah individu di sekolah yang boleh membantu jika berlaku gangguan seksual? Apabila berlaku sebarang perlakuan gangguan seksual di kalangan pelajar, pelajar tersebut perlulah bertindak rasional lah, tidak mudah melatah, perlu berfikiran matang dan perlu menyediakan ilmu yang sepatutnya. Okey, seperti contoh bila berlaku benda sebegini, pelajar tersebut boleh memaklumkan sama ada guru kelas ataupun guru disiplin ataupun guru bimbingan dan kaunselor ataupun perkanan hal ehwal murid dan bolehlah yang terakhir sekali beritahu kepada guru besar atau pengetua apakah bentuk gangguan seksual. Beritahu dengan jujur, beritahu waktu, bila dan bagaimana kejadian ini berlaku. InsyaAllah mereka yang saya sebutkan tadi mengetahui apa yang sepatutnya dilakukan oleh pihak sekolah bagi membantu mangsa-mangsa gangguan seksual. Terima kasih sekali lagi buat Puan PKP. Pada pendapat Puan PKP pula, mengapakah saksi kejadian gangguan seksual perlu melaporkan kepada kejadian itu kepada pihak berkuasa? Terima kasih mengurusi satu soalan yang baik. Perlakuan tersebut tidak wajar dan tidak perlu untuk disembunyikan. Saksi perlu bertindak dengan segera untuk melindungi mangsa yang terlibat dalam perlakuan seksual tersebut. Ini bagi tujuan menghentikan perlakuan tersebut daripada terus berleluasa dan memastikan tindakan-tindakan yang sewajarnya dapat diambil bagi membendung perbuatan perlakuan tersebut daripada terus berlaku kepada mangsa ataupun mungkin mangsa-mangsa yang terlibat. Bagi Puan PKP pula, bagaimanakah murid boleh membantu mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat daripada gangguan seksual ini? Sekolah selamat boleh diwujudkan persekitaran yang selamat kerana ini boleh membantras kejadian seksual sama ada yang besar ataupun yang kecil. Baik, persekitaran yang selamat yang saya maksudkan ialah di antara pelajar sesama pelajar itu sendiri mestilah ada rasa hormat menghormati
menghormati. Pelajar lelaki menghormati pelajar perempuan, ya, dan pelajar perempuan pun mesti menghormati pelajar lelaki. Ada batas pergaulan di situ. Tidak membuat jenaka berunsur lucah, berunsur seksual, dan sekiranya berlaku juga hendaklah melaporkan segera kejadian tersebut kepada guru-guru yang boleh dipercayai, terutamanya yang peringkat awal kita kata sama ada guru kelas ataupun guru bimbingan dan kaunseling. Bagi Tuan PKM, apakah Tuan rasa menghantar mesej, gambar atau video yang berunsur lucah melalui telefon ataupun media sosial dikira sebagai gangguan seksual? Boleh Tuan jelaskan? Terima kasih saudari Iris. Sebenarnya perlakuan tersebut dikira sebagai perlakuan berunsur gangguan seksual juga, walaupun cara ataupun perbuatan secara mesej, iaitu kata-kata, gambar dihantar menggunakan telefon pintar, kerana dengan jelas perlakuan tersebut tidak sewajarnya, kerana boleh dianggap gangguan dalam talian. Okey, kerana kandungan ataupun isi gambar mesej tersebut tidak diingini oleh mangsa dan menyebabkan mangsa rasa terganggu dan menyebabkan emosi mangsa terjejas, dan pelaku dan mangsa orang kata tidak ada apa hubungan yang sah, dan lebih kepada gangguan lah. Sebagai penutup, untuk soalan yang terakhir, bagi Tuan PKP lah, apakah nilai murni yang perlu diamalkan oleh semua warga sekolah bagi mencegah gangguan seksual ini? Sangat bagus soalan itu saudari Iris. Baik, dalam hal ini banyaklah nilai-nilai penting yang boleh kita garapkan. Contohnya apabila ada sikap tolak ansur, hormat menghormati di antara warga sekolah, sikap bertanggungjawab, ya. Ialah dalam Islam sendiri pun kita ada sebut ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, lelaki ni sepatutnya bertanggungjawab melindungi kaum hawa ni daripada berlaku kejadian-kejadian yang tidak diingini. Ya, beradab, sama-sama bercakap dengan sopan, tidak mengeluarkan perkataan yang berunsur lucah, ya, sama-sama berintegriti, prihatin, ya, dan yang lebih utama lagi, ada ataupun bila berlakunya benda-benda sebegini, ada pelajar yang sanggup melaporkan diri. Jangan melindungi, jangan melindungi pelaku sekiranya berlaku kejadian jenayah seksual ni. Ini sangat-sangat penting bagi saya, ya, sebab berlakunya jenayah sebentar sahaja, tetapi kesannya sepanjang hidup mangsa tersebut. Jadi oleh sebab itu sama-samalah kita membendung kejadian-kejadian jenayah seksual ni, ya. Sebab apa? Banyak berlakunya sebegini memberi kesan yang amat-amat negatif kepada setiap individu yang menjadi mangsa tersebut. Jadi sebab itu sama-samalah kita menghindari, ya, membuat pencegahan awal bagi mengelakkan berlakunya sebarang kejadian seperti ini. Terima kasih. Menjadi mangsa. Sekian untuk kali ini. Terima kasih untuk tetamu jemputan.